ready ni dia tak boleh kat mulut tau. Dia aku kena test ni. Aku betul-betul nak start sekarang ni. Kau betul-betul dah ready ni? Ya, aku betul-betul dah ready. Yalah kau. Ayat. Habis kau nak buat apa? Aku tak tahu. Bukan aku yang nak jadi ayah. Aku hanya bagi kau test je. Yang patutnya study kau sebab kau yang decide jadi ayah. Hello. Ya. Biasa lah. Jadi belum ready lah nak ada anak. Kau faham tak nak kita orang ada anak? Bukan tak nak kau ada anak. Aku rasa kau tak ready lagi. Lepas tu macam mana kau tahu kita orang tak ready? Korang kan baru kahwin. Baru pergi kerja. Buatlah saving dulu. Oh, sekarang ni kau tak percaya rezeki Tuhan lah ni? Bukan tak percaya rezeki Tuhan. Kita ni kan, walaupun yakin dengan rezeki Tuhan tu, kita kena ada perancangan. Nabi dulu pun perang ada perancangan. Bukan setakat serahkan 100% macam tu je. Dia kena merancang, barulah kita melepaskan semuanya kepada Tuhan. Kau sebenarnya ada benda lain kan? Janganlah. Kau fitnah pula Kau fitnah pula. So sekarang ni kau sebenarnya tak boleh lepak lagi kan? Mana ada kau ni. Suka sangat fitnah. Reka betul. Ya je kau ni. Katakan kau ada perempuan lain kat Megat. Kenapa nak bagi perempuan lain kat Megat pula? Aku pun tak ada orang lain ni. Dah bagi kat kau je lah, tak bagi kat orang lain. Tak macam mana? Aku pun perempuan punya stok tak ada. Alah. Masa kenapa kau tak bagi Megat ada anak? Sebab aku sayangkan korang ni. Apa yang sayangnya? Hey. Alah, janganlah gaduh pasal saya yang comel dan motel ni.